Kalau kesalahan yang besar ni, dia memang boleh membatalkan solat. Ada orang komen pada perkataan Bismillah, jadi ada perkataan yang salah dibaca di situ. Jadi pada perkataan Bismillah, kita kena baca dengan huruf dan sebutan baris yang betul. Kat situ kita kena perhatikan, bukan mel. Ia adalah huruf mim berbaris bawah, bermaksud adalah mil. Bismillahirrahmanirrahim. Akibat kalau kita baca salah dalam solat, kemungkinan kita boleh salah, boleh batal solat kita tu. Sebab ini dia bukan salah panjang pendek tau. Ini salah satu kesalahan yang jelas, iaitu kita mengubah bunyi tu daripada mi jadi me. Jadi dapat sesuatu, pastikan sebutan kita betul. Baca perlahan-perlahan, janji betul. Okay, follow Jadi Tajwid untuk ilmu yang seterusnya.